Morning Puan. Morning. Hari ni kita nak pergi mana ni? Awal je saya kena tolak. Okey, hari ni memang kita gerak awal pagi. Sebab apa? Sebab bila kita memikirkan masa depan brand JRM di Negeri Sembilan. So apa lagi kita nak buat untuk memperluaskan brand ni? So kita tak nak bertumpu kepada kawasan bandar sahaja. So kami hari ni terjak jempol Kuala Kelawar dan Kuala Pilah. Kita nak lihat jika kita boleh masuk tempat-tempat seperti Pasar Tani dan sebagainya untuk kita lebih dekat dengan orang lokal. So dekat situ bila kita kadang-kadang kita buka booth, so kita tahu behavior kat situ, mana tahu kita buka kedai kat sana. Di pusat, sini bank-bank dan pasar. Sini orang tua-tua kan dia biasa dia tak beli online, tak beli apa kan. Dia akan cari barang-barang semua kat sini. Ya, cantik lah. Pasar belakang ni. Pasar Tani dia di sini lah. Dari sini. Ni apa ni? Okay, ni meter selera dia ke? Benteng. Benteng. Ini kawasan-kawasan. Pasar Tani Kuala Pilah kat bawah ni lah. Jadi orang banyak lah pergi Pasar Tani. Sini jabat daerah, depan ni jabat daerah. Kalau orang kat sini sekarang bank kan? Bank kan? Ni bank. Bank. Depan ni jabat daerah. Ini jabat daerah. Angelis, ni balai polis. Tadi ibu dia polis, ni balai polis. Ini jabatan kerajaan di kawasan. Ini jalan museum. Ini apa? Kopi kerajaan. Jabat daerah. Pasar. Ni tapak Pasar Tani ni. Museum Picasso, ni museum. Kita akan biasakan masuk Pasar Tani dulu, baru kita tahu apa behavior orang sini tadi. So baru kita tahu mana lokasi yang sesuai. Boleh sambil-sambil tanya makcik ni ke tak? Kalau kita main terjejah masuk je, kita salah. Terjejah masuk yang pertama tu boleh, yang kedua tu dah tak boleh terjejah masuk. Fashion semua mahkamah dia. Ya. Pasal mahkamah kat sini banyak orang cerai ke? Ini Pasar Tani dia. Sini. Oh ni yang kata tapi penuh dia. Kalau tentu kena ambil dekat ni ada kedai sebelah ni. Tapi
Kalau sini kena tanya Fama dulu sebab kita nak masuk masyarakat ni kita masuk sebarang tu. Kena dapat kelulusan dari Fama. Okey. Nanti urus sekarang. Ha. Okey, dah tamat dah kita punya road tour. Okey, so apa yang kita nampak hari ini adalah bila kita masuk pada kawasan-kawasan pedalaman, sebenarnya kita nampak banyak ruang dan peluang untuk kita lebih brandingkan jenama JRM Holistic ni. Okey, dan pengedar kita pun ada berdekatan. Tapi itulah yang kita geramnya, stay nak duduk rumah, tak nak keluar, berjumpa dengan lokal. So, tugas fokus adalah untuk membuka jalan. So dengan harapan bila kita dah buka jalan, kita turun buka bus bersama ejen, dan bila dah strong kita akan tingkatkan bus tu untuk ejen. Ini harapan kita lah. So mana tahu memang kalau katalah kawasan tu memang demand JRM terlalu tinggi, dengan izin Allah, mana tahu kita dapat buka. Boleh je. Mendung ya.